Toma. Okey, hari ini saya nak share resepi kangkung berapi. Cili padi. Sekarang jom masak. Sekali minyak. Kemudian baru kita hidang. Setumis. Yang ni bawah ni bahan ni setumis. Tengok ni. Kita sambal bacang, 2 sudu, sikit gula. Tunggu dulu. Ini kita satuan dua. Tengok abang sikit tu. Abang nak bagi tu. Tepung kita tadi. Dan cili merah, cili padi. Okay guys, boleh cuba kat rumah? Bye bye. Assalamualaikum.